Assalamualaikum guys, bertemu lagi dalam channel Dika Ros. Hari ni nak bagi tip untuk kita kena pasti bahawa rantai yang kita cekang ni ada free play ataupun tidak. Okey, sebab kalau tak ada free play dia akan merosakkan apa punya crankcase ataupun rantai ni boleh terlucut terlampau tegang, sebab dia terlampau tegang. Itu yang sama banyak orang terlepas pandang. Sebab dia ingat yang tadi kan, ini tekan, kita kena ada tempoh kelegaan dia. Okey, ni tengok. Buat. Mantap sini. Dia boleh main lah, nampak. Atas pun boleh main. Nampak. Nampak. Sebab apa kita kena check dia punya ada dia punya engagement lah, ataupun free play. Sebab kita tak mahu terlampau tegang, nanti dia akan efek kita punya crankcase, kita punya rantai kecil ni kan, dia akan makan. Selalu berlaku pada jenis motor Y lah, AC dan semua motor angkatan dengannya. Ni macam ni kita pakai o-ring. Okay, o-ring jadi dah kotak orang tak cuci kan. Nanti apa kena pastikan lah, bila kata lagi satu tip dia, jangan tang kempang kuci ketat, kuci dah. Nampak macam ada free kan, nampak. Apa nak tahu lagi, apa pusing tayar. Kalau dia bunyi tak, walaupun dia cekang macam ni, dia ada free juga. Tapi sikit lah, dia tak banyak. Atas pun sama, kena cek dulu. Jangan nampak pusing tayar. Kalau dia tak bunyi tak punya macam satu benda yang ketat. Itu bermaksud apa punya rantai pun terlampau kencang. Walaupun dia ada free play macam ni, apa kena bagi enggang lagi. Adjust bagi enggang lagi. Ni. Macam ni okey. Tapi yang aku kata tadi, terlampau nak double, make sure nampak kena pusing tayar. Kalau dia pusing semua tu, ataupun dia tak ada keluar bunyi yang tak macam ketat lah, apabila keperasan lah, walaupun dia ada play macam ni kan, tapi dia tak cukup lagi tempoh kelegaan lah, nampak kena buka balik.